Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Okey, hari ini saya nak sharekan sedikit tentang berkenaan dengan konsep menabung di unit amanah Batu Syariah. Okey, so kat sini tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, first come to first adalah kenapa kita nak menabung kat unit amanah. Banyak kadang-kadang orang mungkin belum memahami situasi kenapa nak unit amanah. Pertama sekali kenapa saya suka menabung kat unit amanah, sebab apa? The power of diversification ataupun diversifikasi portfolio kita. Okey, contoh kalau tuan-tuan dan puan bermain saham, contohlah kita nak beli saham TSMC, Taiwan Semiconductor. So kalau kita ada 100,000 ataupun mungkin belum tentu kita akan dapat subscribe ataupun beli saham Taiwan Semiconductor. Sebab apa? Ramai pembeli-pembeli yang besar yang telah membelinya. Sebab tu bila katakan dekat unit amanah, contoh kita menabung dekat unit amanah ni, dekat sini kita akan kumpulkan duit dalam satu pool yang ramai-ramai, banyak-banyak orang menabung, dan fund manager ataupun syarikat trustee yang telah ditugaskan akan membuat pembelian bagi pihak kita, especially pada TSMC contohlah. Dekat fund-fund mana yang kita berminat lah, contoh TSMC ataupun Apple ataupun Alibaba. So dekat sini the power of diversification, professional management daripada pakar-pakar pelabur kan, daripada bank, inilah sebenarnya yang menyebabkan faktor-faktor yang mana saya suka menabung dekat unit amanah. Okey, bila orang menabung kat unit amanah ni, okey, apa yang seronoknya? Okey, seronoknya menabung kat unit amanah ni, kita akan mengumpul unit. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan mengumpul unit ni ibarat tuan-tuan dan puan-puan kumpul unit. Contoh tuan-tuan dan puan beli rumah main hartanah, ada banyak unit rumah sewa. Contoh macam itu. So bila katakan rumah sewa, kita lazimnya kita akan buat apa? Kalau rumah sewa, kita akan ada maintenance, kita akan kena bayar quick rent, kita kena bayar cukai, kita kena bayar cukai pintu semua kan. Okey, tapi dekat unit amanah ni dia one off je. Sekali je. Bila kita masuk dari sebecah sikit. Okey. Dan bila kita nak exit ataupun nak buat kata redemption contoh akan datang, ataupun nak switching pun sikit je amount dia. Dia tak berapa costly lah. Dia tak berapa mahal. Dan bila orang menabung kat unit amanah, kenapa saya cakap ada setengah-setengah orang ataupun konsep dia sebenarnya bersifat long term. Okey, tapi kalau pasaran cantik dan laju, ia boleh menjadi sebagai middle term ataupun short term, dan kita akan gunakan strategi block profit selepas itu. So konsep utama paling mudah adalah kita akan kumpul unit. Okey, bila katakan dia sedikit bukan kontradik, dia strategi dia macam ini. Bila harga jatuh, harga itu kita beli. Contoh tuan-tuan dan puan-puan beli hartanah, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu kawasan tu memang sangat bagus, tapi harga dia jatuh kan, jatuh sekejap lah. Okey, mungkin kenapa dia jatuh? Okey, tapi tempat tu bagus, lokasi bagus, banyak penyewa apa semua kan, hebat apa semua. Jadinya kat situlah kita akan beli lagi. Nampak? Kita akan tengok daripada sudut negara, kita akan daripada economic value dia, apa yang dibawa. Contoh macam saya suka menabung dekat fund saham AI, semiconductor, yang mana kita tahu akan datang macam mana pun orang pasti akan pakai AI. Dia takkan ke belakang. Saya tak nak pakai AI lah, tak logik. Akan datang macam mana pun orang akan pakai AI. Ibarat dulu, contoh orang pakai telefon kan, telefon tiang, masuk 20 sen, RM10 kan. Tapi akan datang orang boleh expect orang kata pakai handphone Android kan.
Maksud tak perlu lagi telefon tiang, tiang telefon. Itu contoh. Bermakna dalam arti kata lain akan datang gerak kerja ataupun whatever, kita akan fokus kepada AI. Okey, semiconductor, ataupun syarikat-syarikat yang TNB example TNB, syarikat-syarikat yang blue chip yang memang very very stable. So dekat sinilah peranan saya untuk membantu tuan-tuan dan perempuan untuk mengumpul unit. Remember, unit amanah ni kita kumpul unit. Bayangkan, lagi harga murah, lagi market crash, lagi kita beli. Kenapa saya tak takut? Pasal apa? Saya tahu dalam satu unit amanah tu, dalam satu fund tu, dia akan diversifikasi dengan multinational company dalam lingkungan 24 syarikat ke 50 syarikat bertaraf yang hebat. Jadinya dekat sini the power of a diversification, dan syarikat-syarikat yang kukuh, bila dia jatuh, time tu kita beli. Bila kita banyak beli, more unit. Contoh, tuan-tuan dan perempuan, bayangkan tuan-tuan dan perempuan ada RM1,000 bahagi dengan 25 sen, kita dapat 4,000 unit kan. Tapi kalau harga jatuh 20 sen, 1,000 bahagi dengan 20 sen, dapat 5,000 unit. So lagi jatuh, lagi beli. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa saya cakap lagi jatuh lagi beli? Dan apabila kenapa Cik Zack, kenapa you lagi jatuh lagi nak beli? Sebab bila kita banyak more unit, okey, contoh one day harga akan naik. Okey, dia tak selamanya duduk stagnan macam itu. So contoh, kita nak target kita pada umur 55 tahun, kita nak 2 juta. Contoh, bila harga 25 sen, kita beli. Harga 20 sen, kita beli. Lagi murah, kita beli. So kita dapat more unit. Bila harga tu naik kepada 50 sen, 70 sen, 80 sen, RM1 lebih, sedangkan kita beli pada harga murah, then kat situlah you akan dapat untung yang berganda-ganda, yang memang you akan speechless lah, macam gitu. So kat sini saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan, pentingnya kita beli. Walau market crash, kita beli. Kerana apa? Ekonomi dunia ni tak selamanya crash. Perang, berapa lama orang boleh perang? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tak. Dia takkan perang selama-lamanya. Dan fund-fund yang saya letakkan ni bukan tempat fund-fund negara berperang. Okey? Best ke best? Sangat best. Dan ekonomi dunia pasti akan pulih. Kat situlah anda meraih keuntungan yang berganda-ganda. So, lagi market crash, lagilah beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.